kelebihan bersedekah dan juga bersifat pemurah. Kalau kita kata sedekah ni sesuatu yang amal soleh yang paling hebat, amal soleh yang paling hebat dan kelebihannya. Kalau kita tengok hadis Nabi, an Abi Zar qala Rasulullah sallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun wa amruka bil ma'ruf wa nahayyuka 'anil munkar sadaqatun wa irsyaduka ar-rajula fi ardi dolali laka sadaqatun wa basaruka li rajulin ar-raddi al-basari laka sadaqatun wa imatatuka al-hajara wasyawkata wal azma 'anit tariq laka sadaqatun wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqatun. Rawahu Tirmizi. Daripada Abu Zar, kata apa? Dia berkata Nabi sallam bersabda, senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah. Engkau berbuat makruf dan melarang daripada kemungkaran juga sedekah. Engkau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat adalah sedekah. Engkau memimpin orang yang berpenglihatan kabur juga sedekah. Engkau menyingkirkan batu, duri, tulang daripada jalanan adalah sedekah. Dan engkau menuangkan air dari baldimu ke baldi saudaramu juga sedekah. Hadis Tirmizi 1956, hadis sahih. Ini yang Nabi sebut konsep ataupun model sedekah yang luas. Jangan nampak sedekah hanya pada wang ringgit semata-mata. Macam itulah. Maksudnya Nabi bagi tahu bagaimana dalam kehidupan kita sebenarnya kita dah buat sedekah dah, sedar ataupun tidak sedar, kita telah pun melakukan sedekah. Kalau kita tengok sedekah ni adalah perkataan serapan daripada bahasa Arab sadaqatun, yang bermaksud pemberian kepada fakir miskin dan lain-lain dengan ikhlas. Itu lebih kurang macam itulah. Mana kita bagi tapi dengan penuh keikhlasan. Kalau kita tengok segi istilah, ulama menyebut sebagai pemberian semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita bagi tadi tu tujuannya taqarrub, menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala.